Okey, sekarang kita tengok pula raja 5. Okey, raja 5 kita punya skala formula adalah lukisan bersebenar, iaitu 1/n ataupun 1/n. Okey, macam raja 5 dia berapa dia punya lukisan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lukisan dia 8. Yang sebenar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita boleh tengok dah sifir 2 lah. 2 kali 3, 2 kali 4. So 4 nisbah 3. So kalau kita nak jadikan depan tu 1, kita perkan dia dengan 4. Yang ni pun kita perkan dia dengan 4. Maknanya dia dapat jadi 1 nisbah 3/4 lah. Okey, kawasan ni kita dapat 1 nisbah 3/4. Macam yang ni pula, A prime dengan B prime. 1, 2. Lukisan dia 2. 2 kepada 2 juga. Yang sebenar pun 2 juga. So depan tu kalau kita nak jadikan 1, kita perkan dia dengan 2. Yang ni pun kena perkan dengan sama jugalah. Ni 1 dapat 1 nisbah 1. Maknanya di kawasan ini pula kita dapat dia punya skala 1 nisbah 1. So skala yang tadi tu A prime dengan E prime tu, A prime dengan E prime tu skala lain. Yang A prime dengan B prime tu skala dia lain pula. So maknanya ini bukanlah lukisan lukisan berskala yang betul. Maknanya ini bukan, salah. Yang tadi rajah 1, rajah 2, rajah 4 memang betul lah. Okey, sekarang kita tengok rajah 6 pula. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Okey, 7 kepada 6. So kalau 7 kepada 6, kita perkan dia dengan 7. Perkan dia dengan 7 dapat 1 nisbah 6/7. Kalau ni skala dia, kita tengok pula skala yang bahagian sini pula. A prime dengan B prime. 1, 2. Dia punya lukisan adalah 2. And then dia punya sebenar pun adalah 2. So 2 kita nak jadikan dia 1 lah kan. So kita perkan dengan dia 2. Ni pun per 2. So dapat 1 nisbah 1. Maknanya yang tadi tu 1 kepada 6/7. Tapi yang bahagian sini pula dia dapat 1 kepada 1. So maknanya ni pun bukan, salah. Skala dia tak betul, tak sama. So kita tengok pula rajah 3. Rajah 3. A prime dengan E prime. 1, 2, 3, 4. Okey, skala dia 4. And then sebenar adalah nisbah dia punya 6. So 4/4/4 jugalah. Okey, jap. Okey. 4 kepada 6. Kita tengok sifir 2. Sifir 2 kali 2, 2 kali 3. So 2 nisbah 3. So kita perkan dia dengan 2 dapat ni 1 kepada 3/2. Okey, kawasan ni kita dapat 1 kepada 3/2. Kita tengok bahagian sini pula. 1 je. Dia punya lukisan adalah 1 je. And then dia punya objek adalah 2. So maknanya skala dia tak sama. 1 kepada 2. Yang ni A prime dengan B prime rajah 3. And then A prime dengan E prime rajah 3 juga. Dia punya skala dia 1 kepada 3/2. Tak sama. Maknanya ni pun bukan, salah. So jawapan yang betul adalah rajah 4, rajah 1
dan darjah 2.